Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita terkini Harapan Daily. Anda bersama saya Nurzani Miskon. Naib Pengerusi Amanah Kelantan Cik Ibrahim Muhammad menegaskan bacaan talqin dan kunut nazilah oleh PAS sebagai sebahagian dalam kempen pilihan raya adalah satu penghinaan kepada Islam. Beliau berkata PAS menggunakan Islam tidak kena pada tempatnya mengulas tindakan parti pembangkang itu semasa kempen pilihan raya kecil Dun Air Kuning baru-baru ini. Katanya talqin dibacakan kepada si mati yang sudah pun dikuburkan, tetapi apabila ia dijadikan lawak politik, maka ianya satu penghinaan kepada amalan Islam. Begitu juga kunut nazilah, ianya disyariatkan ketika berhadapan dengan musibah yang besar atau serangan puak bukan Islam, bukannya untuk mendoakan kehancuran sesama Islam kerana pilihan raya. Untuk rekod, baru-baru ini semasa kempen PRK Dun Air Kuning, Pesuruhjaya PAS Melaka, Zulkifli Ismail yang juga Ahli Parlimen Jasin memimpin bacaan doa kunut nazilah. Baiklah, dalam perkembangan lain, Peguam Dr. Zulkarnain Luqman bersedia berdepan dengan tindakan saman yang diajukan oleh Adun Surah dari Terengganu, Dr. Tengku Muhammad Fakhruddin Muhammad Fauzi. Wakil rakyat PAS itu mahu memfailkan tindakan undang-undang kerana mendakwa Zulkarnain cuba memberi gambaran bahawa beliau telah menghasut masyarakat untuk mengurangkan kepercayaan kepada Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja. Membalas ancaman itu, Zulkarnain berkata beliau bersedia untuk disaman dan menyifatkan adun itu sebagai agak emosi dengan pandangan awam. Beliau turut menasihatkan ahli PAS itu untuk memahami maksud istilah menghasut dalam undang-undang terlebih dahulu. Dalam perkembangan yang terakhir mengenai subsidi telur ayam. Selepas kejayaan memastikan harga telur ayam terus stabil di pasaran, kerajaan hari ini memutuskan untuk menamatkan kawalan harga bekalan itu dan mengurangkan kadar subsidi telur dari 10 sen kepada 5 sen sebiji bermula 1 Mei 2025. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam satu kenyataan memberitahu pemberian subsidi bagi telur ayam hanya akan ditamatkan sepenuhnya pada 1 Ogos. Keputusan tersebut dibuat setelah mengambil kira komitmen pihak industri untuk memastikan pengeluaran telur ayam mencukupi dan terjamin berikutan kos pengeluaran yang telah stabil. Ini terbukti sepanjang musim Aidilfitri yang lalu di mana ketersediaan bekalan adalah mencukupi dengan harga yang kompetitif. Baiklah, sekian sahaja berita kita hari ini. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.